Hai korang, seronoklah tengok korang punya komen yang positif ni. Ini daripada Puan Basirah, dia bagi tahu, saya ikut tips saya temu, Alhamdulillah uri dah naik dan selamat bersalin. Wow. Buat korang yang sedang pregnant, yang ada masalah uri dekat bawah tu kan. Dan kalau peringkat awal, dia akan cakap uri di bawah. Nanti bila 28 minggu ke atas, dia akan cakap placenta previa. Buat korang yang ada masalah macam tu, insyaAllah ada jalan macam mana korang nak atasi masalah tu supaya uri tu boleh naik ke atas. Okay? Buat korang ibu hamil yang mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ke 9 bulan, korang akan melahirkan kan. Korang mesti terfikir-fikir, macam mana bersalin nanti, okey ke tak okey kan, baby macam mana nanti kan, ada masalah ke tak. Korang yang banyak fikir tu, korang wajib join kelas dengan doktor mu, kelas rahsia mudahnya bersalin, macam mana kita nak bersalin dengan semudah-mudahnya. InsyaAllah Dr. Mu akan sharekan korang tips rahsia. Apa dia panduan yang korang kena buat, cara untuk stabilkan emosi dan cara yang betul untuk korang bersalin nanti. Jangan lupa daftar dekat link bio ataupun beg biru di bawah tau. Daftar sekarang sebelum seat penuh. Harga promo, dapatkan harga promo sekarang. Okay, bye. Assalamualaikum.